Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang elemen asas pembuktian dalam Undang-Undang Jenayah Islam. Sebelum itu, marilah saya menerangkan maksud jenayah. Jenayah ialah suatu perbuatan yang menyalahi hukum Allah semata-mata atau hak bersama antara Allah dan manusia. Dalam hukum jenayah Islam, kesalahan jenayah dibahagikan kepada 3 kategori utama. Yang pertama ialah hudud, iaitu jenayah yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contoh hudud ialah zina, mencuri, meminum arak dan juga murtad. Hukuman bagi kes-kes ini tidak boleh diubah kerana ia ditentukan oleh nas yang jelas. Yang kedua ialah qisas dan diat, iaitu kesalahan yang melibatkan tubuh, badan dan juga nyawa, seperti pembunuhan ataupun kecederaan. Dalam kes ini, hukumannya boleh berupa balasan setimpal iaitu qisas ataupun bayaran ganti rugi yang dikenali sebagai adiyat. Yang ketiga ialah ta'zir, iaitu kesalahan yang tidak ditetapkan hukumannya secara spesifik oleh syarak. Maka hukuman bagi ta'zir ni diserahkan kepada budi bicara hakim berdasarkan prinsip keadilan dan kesesuaian dengan keadaan semasa. Pembahagian ini menunjukkan bahawa Undang-Undang Jenayah Islam mempunyai sistem yang fleksibel untuk menangani pelbagai jenis kesalahan dan juga situasi. Poin seterusnya ialah elemen asas pembuktian dalam Undang-Undang Jenayah Islam. Yang pertama ialah al-iqrar, iaitu pengakuan. Al-iqrar merupakan kaedah pembuktian yang paling signifikan antara kaedah pembuktian lain kerana terdapat tuntutan atau dakwaan yang tidak mempunyai pembuktian. Dalam keadaan tersebut, pengakuan menjadi kaedah pembuktian yang tunggal dan kuat. Pengakuan hanya sah jika pengaku ialah orang yang waras, baligh dan pengakuan dibuat secara lisan dan munasabah. Yang kedua ialah al-syahadah, iaitu kesaksian. Al-syahadah merupakan pemberitahuan yang benar untuk mensabitkan sesuatu hak dengan lafaz syahadah dalam majlis penghakiman. Saksi mestilah adil dan memenuhi syarat dan perlulah bersumberkan dari Al-Quran, Sunnah dan juga ijma'. Yang ketiga ialah al-yamin, iaitu sumpah. Digunakan jika tiada bukti lain. Terdapat 2 jenis sumpah, iaitu sumpah di luar mahkamah dan juga sumpah di dalam mahkamah. Sumpah di dalam mahkamah yang dilakukan atas permintaan hakim merupakan suatu kaedah pembuktian yang hendaklah dilakukan dengan menggunakan lafaz Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya. Digunakan oleh pihak tertuduh untuk menafikan pendakwaannya. Keempat ialah al-qarinah, iaitu keterangan keadaan. Al-qarinah ialah suatu perkara yang menjadi dalil ada sesuatu atau tidak ada sesuatu, sama ada dalam bentuk keadaan, suasana, perkataan atau perbualan. Sebagai contoh, kisah penipuan yang dirancang oleh adik-beradik Nabi Yusuf. Mereka mendakwa bahawa Nabi Yusuf mati dimakan serigala dengan menunjukkan baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah kepada Nabi Yaqub. Baju tersebut merupakan bukti dan petanda bahawa Nabi Yusuf mati dibaham serigala. Seterusnya ialah al-kitabah, iaitu keterangan dokumen. Al-kitabah merupakan dokumen bertulis sebagai suatu bukti atau cara mensabitkan sesuatu hak. Ia menjelaskan sesuatu dengan menggunakan tulisan atau lakaran atau salinan yang berbentuk zahir, sama ada secara klasik seperti menggunakan kertas, kayu dan seumpamanya, atau secara moden sebagai penggunaan disket, cakera padat, internet dan seumpamanya. Terusnya, nukul al-yamin, iaitu keengganan bersumpah, dan al-yamin al-mardudah, iaitu sumpah yang dikembalikan. Ia ialah jika tertuduh enggan bersumpah, sumpah dipulangkan kepada pendakwa untuk menguatkan dakwaan. Yang terakhir, ar-ra'yu al-kabir, iaitu pendapat pakar. Merupakan salah satu cara pembuktian yang diterima dalam perundangan Islam. Ar-ra'yu al-kabir ialah kesaksian orang yang asli tentang sesuatu bidang. Perkara yang dimaksudkan dengan pendapat, keterangan atau kesaksian pakar adalah pendapat yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang atau persoalan. Seterusnya adalah berkenaan tanggungjawab pembuktian dan standard pembuktian dalam Undang-Undang Jenayah Islam. Dalam sistem perundangan jenayah Islam, tanggungjawab pembuktian ataupun isbat bermaksud keperluan untuk membuktikan dakwaan dengan bukti yang sah di sisi syariah. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, bukti adalah pada pihak yang berdakwa dan sumpah adalah hak pihak yang menafikan. Daripada riwayat Al-Bukhari, ianya bermaksud pihak pendakwa itu wajib membuktikan dakwaannya, manakala tertuduh berhak menafikannya dengan sumpah. Mengikut Syariah Court Evidence Enactment,
beban pembuktian itu kekal pada pihak pendakwa sepanjang perbicaraan, kecuali jika tertuduh itu mengemukakan pembelaan ataupun alibi ataupun pengecualian undang-undang. Oleh itu, terdapat dua jenis beban pembuktian. Yang pertama adalah beban pembuktian legal, iaitu tanggungjawab tetap pendakwa untuk membuktikan semua elemen jenayah. Manakala yang kedua adalah beban pembuktian saksi, iaitu tanggungjawab tertuduh untuk menimbulkan keraguan terhadap bukti pendakwa, tapi tidak mengambil alih beban yang sepenuhnya. Dari segi standard pembuktian, kes jenayah seperti hudud dan qisas ianya memerlukan tahap bukti yang sangat tinggi, iaitu tanpa keraguan ataupun syak yang munasabah. Kalau ada terdapat sikit keraguan sekalipun, tertuduh ni tidak boleh dihukum sebab prinsip ni adalah menjamin keadilan dan mengelakkan penganiayaan. Akhir sekali, dalam situasi tertentu seperti pembelaan alibi ataupun andaian undang-undang, beban pembuktian boleh beralih kepada tertuduh sebagaimana termaktub dalam Seksyen 75, 78 dan 79 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah. Sebagai kesimpulannya, tanggungjawab dan standard pembuktian ini adalah memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan keadilan dalam Undang-Undang Jenayah Islam. Penambahbaikan dari segi pelaksanaan dan penyelarasan undang-undang amatlah diperlukan demi memastikan tafsiran yang konsisten dan juga adil. Implikasinya, kekuatan bukti perlu diperluaskan. Dalam kes seperti zina atau rogol, saksi dua orang lelaki sukar untuk didapatkan. Maka, Mahkamah Syariah perlu menerima bukti moden seperti DNA dan rakaman video. Seterusnya, selaraskan undang-undang. Undang-undang syariah mesti diselaraskan dengan undang-undang sivil agar tiada pertindihan yang berlaku dalam kes keluarga atau jenayah. Yang ketiga, latihan hakim. Hakim syariah perlu diberi latihan dalam bukti forensik dan digital agar mereka dapat membuat keputusan dengan tepat. Yang keempat, cabaran kaedah lama. Syarat saksi dua lelaki dalam tradisi Islam susah dipenuhi dalam kes moden. Jadi, pendekatan literal perlu dikaji semula. Seterusnya, kita pergi kepada cadangan penambahbaikan dari sudut ijtihad semasa. Baiklah, yang pertama, ijtihad ini perlulah lebih fleksibel, yang mana perlu menggunakan kaedah maqasid syariah dan maslahah untuk mencapai keadilan dalam konteks hari ini. Seterusnya, mahkamah juga perlu menerima bukti saintifik. Bukti saintifik ini dinyatakan seperti cap cari, DNA dan CCTV. Bukti-bukti ini patut diterima jika tiada saksi manusia. Seterusnya, memerlukan garis panduan ijtihad. Garis panduan ijtihad ini perlu diwujudkan dan rasmi daripada JKSM atau Majlis Fatwa supaya hakim boleh menerima bukti moden dengan lebih yakin. Dan akhir sekali, reformasi Mahkamah Syariah, iaitu Mahkamah Syariah perlu melakukan perubahan yang mana mengubah prosedur supaya bukti saintifik boleh diterima. Contohnya, laporan forensik dan rekod digital. Sebagai kesimpulannya, elemen pembuktian dalam Undang-Undang Jenayah Islam sangatlah penting bagi menjamin keadilan dan melindungi hak individu. Kaedah seperti pengakuan, kesaksian, sumpah, karina dan keterangan pakar memastikan kes hanya disabitkan dengan bukti yang sahih. Dalam kes hudud dan qisas, bukti mestilah jelas tanpa sebarang keraguan. Di Malaysia, pembuktian perlu diperkasakan dengan menerima bukti moden seperti DNA dan juga forensik melalui pendekatan ijtihad semasa. Ini penting bagi memastikan Mahkamah Syariah kekal adil, progresif dan selari dengan maqasid syariah.